Assalamualaikum semua. Jom kita buat red velvet marble cake. Panaskan setengah cawan mentega, 3 biji telur ayam, 1 cawan gula halus, 1 sudu besar ovalik, 1/4 cawan susu cair dan sedikit esen vanila, 1/2 cawan tepung gandum, 1 sudu kecil baking powder ayak bersama tepung. Pukul adunan dengan kelajuan tinggi selama 5 hingga 8 minit sehingga putih, pekat dan berkerim. Masukkan mentega cair. Spatula kaut balik secara perlahan hingga sebati. Palingkan kepada dua bahagian. Titikkan pewarna merah. Kacau sebati. Sapu mentega dalam loyang. Masukkan adunan yang berwarna putih. Selang-seli dengan adunan yang berwarna merah. Gorekkan dengan menggunakan lidi. Tutup dengan aluminium foil. Panaskan air fryer selama 5 minit 150 darjah. Bakar kek pada suhu 160 selama 45 minit. Siap, selamat mencuba.